Ya begitulah. Pendek kata, kita senantiasa turut bertanya, menanya, belajar. Di samping itu tu orang kata ada tersalah silap, semoga-moga dengan kemurahan Allah Taala dia janji dah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ayat dia tapi berbentuk doa. Kan? Wahai Tuhan kami, mintalah jangan kau ambil salahkan kami jika sekiranya kami terlupa, jika kami tersilap. Kan? Kata lari kita ni salah silap. Manusia yang bukan maksum ni. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Dia ajar, dia menurut ayat dia begitu, dengan rupa bentuk pula mengandungi doa, dan dia beritahu pada kita bahawa kemurahan dia itu salah silap hamba tidak dengan sengaja, dia tidak ambil salah. Kita belajar dah, tapi oleh kerana masalah ni gharibah, masalah ni sangat sulit, bukan? Bila masa sulit ni kita orang awam ni begitulah. Sulit ni, maka mudah-mudahan dimaaf oleh Allah. Sebab bina tak ikhlas kita solat. Kan? Kita sudah berazam putus hati, kita tak akan tinggal lagi solat. Dan kita pula azam hati suka berjamaah. Hati kita kalau tidak ada keuzuran apa-apa, selalu kita berjamaah. Sama ada jemaah kita bentuk di surau, di masjid, ataupun jemaah kita dengan ahli rumah, mana kita selalu berjemaah. Maka di samping itu, kebetulan ada silap, ada apa, semoga Allah memaafkan. Kita dah belajar dah, tapi nyigi silap betul lah. Kan? Lain pada kita yang tak belajar, dia panggil taksir pada belajar. Kita tak peduli dalam pelajaran, tak tanya menanya, hanya buat semata-mata ikut dan tiru je. Tu kebimbangan sikit. Bandingkan kita dengan anak-anak kita lah. Kalau anak kita, ayah buat macam ni, boleh ada ayah? Boleh. Kalau begini, macam mana ayah? Begini. Tiba-tiba dia buat betul. Lain kali dia buat silap. Macam mana buat gini? Tak apa ayah maaf. Kerana dia selalu tanya, dia selalu apa, tapi pergi silap juga, kita maaf kan? Cuba buat apa tak tanya, pandai-pandai sendiri, macam mana kita? Itu nak contoh kata. Kamu nak buat apa, buat tak tanya. Tanya ayah sedikit. Ni tak tanya, nak buat apa jadi pandai-pandai, memandai-mandai, mendului. Ini kita berasa nak ambil tindakan ni. Kan? Begitulah kita dipanggil taksir pada belajar. Kita ada masa, kita ada kesempatan untuk belajar, tanya menanya. Saja kita tak ambil peduli. Ini dikira salah. Adapun kita ni ambil peduli, selalu kita tanya menanya masalah, selalu kita ikut mendengar, selalu kita ada muskil. Kan? Tapi di samping itu ada salah silap juga. Semoga maaf ya Allah. Kan? Itulah waktu kita digalakkan supaya ambil cakna, amati dengan pengajian agama. Itu dia. Bukan orang yang tahu tu tak silap-silap. Tengok orang bawa kereta kan. Duk turun parit, duk berlanggar, ada apa. Orang tak pandai ke tu? Kalau tanya, orang tak pandai ke tu? Kalau orang tak pandai, tak begitu kuat. Dia pergi slow-slow, dia tak pandai. Itu. Dia pergi slow, tapi hak laju tak pandai lah tu. Balok. Sengaja ke dia nak berlanggar? Tidak, tapi kemalangan berlaku. Kan? Ini pun sepatutlah. Kita bila duduk belajar agama, selalu kita ikuti, selalu kita tanya, selalu kita ada muskil, itu bagus. Tapi niat baiklah. Jangan kita tanya menanya tu untuk lain pada kerana Allah tu, jangan itu salah dia niat lagi dah. Tanya kita untuk nak mengerti kita dan untuk memberi manfaat pada orang ramai. Itu perlu tanya. Jangan tanya untuk itu ni, jangan. Itu niat kita tu salah.